Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alila Farina binti Adnan dari SMA Ma'had Tafiz Al-Abidin. Tagline saya, Ittabi' al-amin takun aminan. Ikutlah yang amanah, nescaya kamu akan menjadi orang yang amanah. Sedikit perkongsian saya pada hari ini ialah sifat amanah Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin, kita mestilah mempunyai sifat amanah. Amanah ialah tanggungjawab dan kepercayaan. Tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada kita. Seperti yang kita sudah ketahui, Rasulullah SAW sudah dikenali sebagai Al-Amin sejak baginda masih kecil lagi. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika baginda berhijrah ke Madinah, baginda masih menyuruh Sayyidina Ali untuk memulangkan barang-barang orang Quraisy kepada mereka. Walaupun pada ketika itu orang Quraisy masih lagi memerangi baginda. Seperti yang sudah ditulis dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan segala barang amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekian, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Ingat, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun.